Adapun yang sabit daripada beberapa riwayat yang banyak perimpanan orang yang diharamkan Allah Ta'ala daripada ampunannya bagi segala dosa mereka itu, iaitu 18 bagi pada malam yang diampun beberapa banyak dosa daripada segala makhluk, iaitu malam nisfu Sya'ban. Kerana banyak kebajikan dan rahmat di dalamnya malam nisfu Sya'ban, melainkan sekalian orang yang lagi akan datang sebutnya tiada mengampun Allah SWT akan dosa mereka itu, kerana mendatangkan kejahatan yang amat besar. Barang yang mengerjakan mereka itu akan dibarang, melainkan jika taubat mereka itu dengan taubat yang nasuha. Baik, malam nisfu Sya'ban ni mana malam separuh daripada bulan Sya'ban. Arak ni kalau bagi 2, 10 bagi 2 jadi 50. 50 dia panggil nisfu. Tapi kalau 30 atau 40 atau 80 dari 10, dia panggil daripada 100, dia panggil ba'du. Itu bahasa Arab. Bila sebut nisfu, dia kena bagi 2 tu. Kalau 6, 3 nisfu. Kalau 8, nisfu tu 4. Faham? Jadi nisfu Sya'ban maknanya malam 14, malam tu, malam ke-15. Malam nisfu Sya'ban ni sebut di dalam hadis malam Tuhan ampun dosa. Ini memang sabit dalam hadis. Nampak? Cuma tidak disebutlah malam nisfu Sya'ban ni suruh baca Yasin ke, tu tak ada nas. Tak ada belaka. Dah boleh buat dah. Kau pandai nak buat apa pun, asas segala kebajikan boleh belaka. Cuma dalam mana-mana hadis buat marilah kita hadis mana pun dia tidak ada sebut suruh baca Yasin ke, suruh tazkirah ke, suruh ceramah ke, tak ada sebut. Suruh semayang ke, suruh puasa ke, tak ada. Yang ada innallaha yanzilu ila sama'id dunya fi lailin nisfi min Sya'ban. Sesungguhnya Allah Ta'ala turun pada langit dunia pada malam separuh daripada bulan Sya'ban. Nampak? Itu hadis ada. Tak khabar surat benda. Sambungan hadis payah piru, maka Allah memberi keampunan pada malam itu. Nampak? Aksara min sya'ri bani kalbin atau kama qala, Tuhan beri keampunan berjuta-juta keampunan malam tu. Dalam hadis tak kata berjuta, dalam hadis kata lebih banyak daripada bulu kambing, hak kambing yang paling lebat. Bulu kambing ni berjuta-juta kalau kita bilang. Hak duk di telinga 200,000 dah bulu kambing. Dah seekor kambing. Jadi maknanya berjuta-juta keampunan Allah beri ampun pada malam nisfu Sya'ban. Jadi ingat lagi tahun ni mari pula nisfu Sya'ban tak usah balok. Jadi sama-sama bodoh ke diri. Hak surah ni tazkirah. Tazkirah masjid ni baca Yasin, baca Yasin. Hak surah ni baca Quran surah lain, baca. Hak surah depan ni pula telipuk beratik kok anda. Semua tak ada hadis lagi. Faham? Jadi mana-mana boleh pahala lagi. Batu ulama-ulama jawab, apa saja benda kebajikan yang kita buat pada malam nisfu Sya'ban dapat pahala lagi. Jadi tak payah duduk balok. Surah ni tazkirah. Boleh pahala tazkirah. Tuhan kata wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah tazkirah, kerana beri tazkirah memberi guna pada orang beriman. Ada pahala. Surah penuh pula baca Yasin. Boleh pahala. Nabi kata iqra'u Yasin, bacalah surah Yasin. Boleh pahala baca surah Yasin. Faham? Surah ni tak baca Yasin, baca Fatihah dengan ayat kursi. Boleh ke? Bahasa ada perintah lain, iqra'ul Quran, bacalah Quran. Mana segala kebajikan boleh buat belaka pada malam nisfu Sya'ban. Jangan kata anu baca Yasin bid'ah. Saya kata gitu. Dah mung tazkirah bid'ah. Mana ada nah? Tiap-tiap yang tak ada nah bid'ah belaka. Tak usah cakaplah, buat boleh pahala. Nampak? Dah buat benda ke mana kamu? Dah buat benda. Malam nisfu Sya'ban, lepas pada Isya, lepas pada garik, tidur ramai-ramai. Nampak rehat nyanda tu iman duk tak apa hidup bila. Tunggu Isya. Tak ada kok pandailah. Bukan wajib pun. Cuma dalam hadis khabar, bila Tuhan buka rahmat begitu luas, payah piru Tuhan beri keampunan, sebaik-baiknya minta ampun pada malam tu.
Dah? Bakat minta ampun. Dan malam lain minta juga, malam tu banyak sikit. Nah. Jadi di antaranya 18 dosa ni tidak dapat keampunan dengan berkat malam nisfu Syaban. Dosa lain apa? Hak 18 ni Tuhan tak ampun. Dah mana? Melainkan kita kena bertaubat pada malam ni. Nah, mungkin malam lain Tuhan ampun balik atau tidak ampun, sebab ampun ni liman yasha, orang yang Tuhan pilih. Dah? Baik.